Hari ni kita ambil angin. Ya, botel. Yang mari dengan jatuh sobat weh hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni aku nak bawa korang bersama-sama dengan aku pergi ke Bukit Gunung dekat Bacok Kelantan. Kami tiba di sini seawal jam 7.30 pagi. So kat sini ramai gila orang yang datang. Dan kat sini kita boleh tengok ada signboard selamat datang. Dan kami memulakan perjalanan untuk mendaki bukit. By the way, aku bawa dua orang konco-konco aku bersama-sama untuk pergi mendaki bukit, iaitu Anis dan juga Iu. Tersisa jiwa raga aku melihat Anis menaiki bukit. Memandangkan member aku ni dia nak diet, dia nak kurus, jadi aku bawa dia naik Bukit Gunung. By the way, dekat Bukit Gunung ni dia punya trek dia bukan biasa-biasa je guys. So, memang sangat-sangat kata cabaran yang agak tinggi lah. Kalau korang si hiking ataupun kaki yang suka pergi hiking, korang wajib datang dekat sini tau. Sebab kat sini best gila dia punya vibe. Jujur aku cakap, kalau korang nak daki kat sini, korang kena melalui beberapa liku-liku rintangan. Ada juga tempat-tempat yang menarik yang korang boleh nak OTD seperti celah batu, celah dahan pokok dan juga dekat akar-akar pokok. Masa kami mendaki ni tak ada orang tau, sebab ramai yang dah ada dekat puncak bukit. So kami ni agak lewat sedikit lah. Masya Allah, ibu gapo dia tu. So setibanya kami dekat atas bukit, kami melihat sinaran-sinaran cahaya UV matahari dekat atas sana. Jadi ini penampakan momen-momen member-member aku dan juga aku sendiri yang sampai ke puncak Bukit Gunung. Setibanya dekat atas ni rupanya ramai ya orang-orang yang duduk dekat atas ni sedang ber-OOTD dan sedang beristirahat. Almaklum lah trik dia untuk naik ke sini agak mencabar dan agak letih juga. Wah, sebenarnya aku berjalan macam ni kan. Kat sini aku nak highlight lah yang dia punya puncak Bukit Gunung ni, dia punya scenery dia ataupun orang kata pemandangan dia sangat-sangat cantik dan indah. Dekat atas ni dia ada batu bata, dia ada tempat untuk kita nak duduk, dia juga ada benda-benda yang sangat-sangat menarik yang korang boleh ber-OOTD. Jadi kalau korang nak tahu, korang datanglah sendiri. Setibanya di sini aku kelaparan ya, sebab kita orang masih nak daki bukit tadi, kita orang tak makan tau. Time ni juga Iu ajak aku naik dekat atas sekali tempat untuk nak OOTD dan untuk nak tengok pemandangan. By the way, hari ini the best ever pemandangan yang aku takkan dapat lupakan, sebab kat sini pemandangan pada pagi ni dia berkabus dan dia nampak gunung dekat atas puncak bukit belah sana. Sekejap ya aku tunjukkan dekat korang. Sebelum tu kita nak naik atas batu ni, kita kena menaiki tangga yang dibuat oleh manusia. Ini juga aku dah sampai dekat atas batu je dan aku akan tunjukkan kepada korang momen-momen aku berada di sini. By the way, korang kena naik tangga ni dulu ya, dan korang akan nampak lah pemandangan yang begitu indah dan cantik. Ia seperti ada dunia khayalan dekat atas sana kan. Dan dengan nampak kapek-kapek kabus awan so cantik. Member aku ni sweet gila weh. Aku rakam diorang daripada jauh je. Aku tak nak ganggu hubungan relationship diorang. Maklum lah aku singgah, so aku dekatilah kakak perempuan kat sini dan dia babai kat aku. Kak lepas ni kalau video ni lalu FYP follow saya ya. Ni member aku rakam aku, so aku sedang sendu sebab aku seorang. By the way, dekat belah sini pun ada scenery juga. Korang boleh tengok kat bawah sana ada orang jogging. Dan kat sini aku rekod lagi member-member aku yang sedang berdaki. Jangan bercumbu sudah ya guys. So inilah ya, dia cantik kan pemandangan pada hari ini. So aku really tension lah. Kejap orang kata macam ala-ala berdrama kan. So kat sini bila kita berada dekat atas puncak bukit, atas batu ni, macam inilah keadaan dia. Memang cantik ya guys. Kalau korang datang sini, korang akan sendiri merasai keindahan alam ciptaan Allah. By the way, dekat atas ni ada tasik semula jadi tau. Kalau korang nak berenang ke boleh lah, sebab air dia banyak juga ni guys. Cantik juga ada takungan air atas ni, nampak orang kata pantulan macam cermin. Kita orang macam masing-masing berehat lah sebab penat mendaki ya guys. Dan masing-masing kita orang shooting momen-momen untuk kita orang nak simpan kembali kenangan. Kat sini ada signboard zikir dan juga ada signboard kemalangan, tanggungjawab anda sendiri. Bermaksud kalau korang kemalangan itu tanggungjawab korang. So jadi kalau korang nak datang kat puncak bukit ni, korang kena jaga kebersihan. Also korang kena jaga jugalah tapak kasut korang supaya tapak kasut korang tu tidak licin. Make sure korang datang dalam keadaan yang bersedia ya, sebab kalau ada berlaku kemalangan, tiada siapa yang akan ambil tanggungjawab. Time ni aku dengan member aku dah nak bergerak turun dah guys, sebab kita orang dah hampir 2 jam duduk kat atas puncak bukit tu. So sekarang ni kita orang nak bergerak turun lah untuk nak balik. Alamak, terjatuh weh, nasib tak koyak aku punya tu aku. Almaklum lah sekarang kan musim dah nak banjir, so hujan jadi tanah agak licin. Almaklum pula kasut aku ni tahu tapaknya jadi terserlah lah keletihan dan kelelahan pada muka aku dan muka si Anis. Jadi korang, kalau korang nak datang ke dekat puncak Bukit Gunung ni, korang wish je puncak Bukit Gunung, dan puncak Bukit Gunung ni berada dekat Bacok Kelantan. So selamat datang ke sini yang mana belum datang.